Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. The Top. Perkongsian tentang dunia muzik dan hiburan di Malaysia. Dalam video episod yang ke-85 kali ini, Mr. akan tribute kembali berlangsungkawa Allahyarham komposer-komposer hebat tanah air yang telah pergi menghadap ilahi. Mereka ini pernah menjadi tulang belakang dalam menghasilkan lagu dan lirik bagi penyanyi-penyanyi di Malaysia serta sumbangan karya-karya dalam industri muzik juga tak ternilai bandingannya. Komposer dan pemuzik terkenal era 1990-an, Allahyarham Ros Arifin yang berusia 63 tahun, sebelum ini pernah menggemparkan dunia hiburan apabila dikesan hidup sebagai gelandangan, dilaporkan meninggal dunia pada 2 Ogos 2025. Berita tersebut disampaikan pihak Rumah Seri Kenangan Ceras yang menjadi tempat tinggal Allahyarham Ros sejak November tahun lalu. Allahyarham yang pernah menyertai orkestra di London sebagai pemain biola adalah komposer yang menciptakan lagu penyanyi hebat tanah air seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Aisyah, Liza Aziz, Jacqueline Victor dan Fauzia Latif. Antara lagu popular ciptaan arwah ialah Dia, Dendangan Fauzia Latif, Kemaafan Dendam yang Terindah, Nyanyian Aisyah dan Kau dan Aku, Dendangan Ning Baizura yang memenangi anugerah juara lagu bagi kategori pop rock pada tahun 1995. Sesuatu yang nyata, karya Allahyarham Ros memiliki melodi puitis dan syarat emosi. Banyak karya yang dihasilkan komposer ini menyentuh hati pendengar melalui muzik yang kedengaran kaya dan hampir sempurna sifatnya, bersulam pula lirik syahdu menjentik emosi. Allahyarham Ros memperlihatkan ketelitian dalam susunan muzik, baik daripada pemilihan nada, kod hingga ke struktur lagu. Tidak dinafikan, Allahyarham Ros menampilkan kepekaan artistik yang halus dan terlatih, menjadikan lagu-lagu ciptaannya kemas dan mesra radio. Tak hairanlah, lagu ciptaan arwah dilihat menonjol dan berbeza, andai mahu dibandingkan dengan karya komposer lain. Jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Baharu Sungai Kantan, Kajang, Selangor kira-kira jam 3.50 petang. Komposer, penulis dan penyanyi terkenal Adinda Amiro atau nama sebenarnya Saidin Omar yang berusia 66 tahun dilaporkan meninggal dunia di Hospital Serdang Selangor pada tanggal 9 Jun 2025 akibat kegagalan fungsi jantung. Pemergian arwah adalah sebagai satu kehilangan besar buat dunia muzik dan budaya Malaysia. Allahyarham adalah seorang tokoh seni yang amat berbakat, banyak menyumbang kepada industri muzik tanah air sebagai penulis lirik, komposer dan seniman puisi. Karya-karya beliau melintasi masa dan menyentuh jutaan hati rakyat Malaysia. Sepanjang hayatnya, Allahyarham banyak menghasilkan lagu untuk penyanyi popular tanah air dan kebanyakannya menjadi malar segar. Antara lagu yang popular dihasilkan termasuklah Bukan Aku Tak Cinta dan Aduhai Seribu Kali Sayang nyanyian Iklim, Aku Tak Marah, nyanyian Ero, Permaidani, nyanyian Aris Aliwatan, Cinta Tak Perlu Dipaksa, nyanyian Budak Kacamata, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, nyanyian Lestari dan banyak lagi. Jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Sri Gombak, Selangor. Komposer dan pemuzik Zul Mahat yang berusia 64 tahun meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM akibat jangkitan kuman di paru-paru pada 1 Mac 2025. Berita sedih itu disampaikan anak saudaranya kepada teman rapat komposer terbabit, Rosnah Abdul Aziz. Terdahulu, Allahyarham dimasukkan ke PPUM pada penghujung Disember lalu selepas terjatuh semasa membuat rawatan dialisis di sebuah pusat dialisis di Subang Jaya. Allahyarham mengalami kecederaan di bahagian dagu, mata serta patah tangan kanan dan bahu kanan. Allahyarham dibenarkan keluar dari hospital pada penghujung Januari, tetapi dimasukkan semula ke PPUM pada 17 Februari lalu akibat jangkitan kuman di paru-paru. Sepanjang kariernya, Allahyarham banyak menghasilkan lagu-lagu untuk artis tanah air, antaranya Perjalanan Duka, nyanyian Min Malik, Sahabat,
nyanyian Fauzia Latif dan sesat dalam derita nyanyian Spider. Sebagai pemain keyboard, Zul Mahat juga banyak terbabit dengan kerja-kerja rakaman album Dato' M. Nasir, Search dan banyak lagi. Pemergian beliau pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada industri muzik negara. Jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USG 22, Subang Jaya, Selangor. Komposer legenda Malaysia, Dato' S. Atan atau nama sebenarnya Hashim Said, meninggal dunia pada usia 75 tahun di kediamannya di Taman Bukit Kajang Baru, Selangor pada 16 November 2024 akibat jangkitan kuman di paru-paru. Berita pemergian Allahyarham disahkan sendiri isterinya, Datin Norizan Yoob. Anak kelahiran Singapura ini kembali ke rahmatullah dengan membawa erti industri seni Nusantara telah kehilangan sebutir permata yang selama hayatnya memperjuang nuansa Melayu dalam setiap karyanya. Kerana terlalu banyak karya yang telah dihasilkan sejak tahun 1974 sehingga penghujung nafasnya, S. Atan disifatkan sebagai komposer 1000 karya. Banyak juga penyanyi yang telah mendapatkan sentuhan magis Allahyarham sebagai komposer. Allahyarham juga menerima jolokan sebagai bapa lagu raya kerana setiap sentuhan terhadap lagu musim perayaan yang dihasilkannya sentiasa menjadi dan bersifat malar segar. Antara lagu-lagunya yang hits dan popular hingga kini ialah Dari Jauh Ku Pohon Maaf, Balik Kampung, Menjelang Hari Raya, Cahaya Aidilfitri, Indahnya Beraya di Desa dan Salam Aidilfitri. Di sepanjang hayatnya, S. Atan telah menaburkan banyak bakti dan jasa terhadap perkembangan industri seni terutama muzik Melayu dan bertuahlah seluruh karyawan yang pernah bekerjasama dengan beliau. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Kantan, Kajang, Selangor. Komposer Wan Zo atau nama sebenarnya Che Wan Zulkifli bin Che Wan Abdul Ghani yang berusia 61 tahun, yang dilapor kritikal sejak beberapa hari sebelumnya, dilaporkan meninggal dunia di Hospital Kemaman, jam 2.30 pagi pada tanggal 13 Oktober 2022 akibat penyakit kencing manis dan jangkitan kuman paru-paru. Sebelum itu, arwah sudah dimasukkan ke hospital berkenaan selama hampir 2 minggu dan menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU hospital berkenaan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sepanjang karirnya dalam industri muzik, arwah adalah individu yang bertanggungjawab menaikkan nama kumpulan iklim di persada seni tanah air menerusi album pertama, Satu Kesan Abadi. Antara lagu berhantu ciptaannya yang masih menjadi siuran hingga kini adalah Suci Dalam Debu, Aduhai 1000 Kali Sayang, Kerana Takdir dan Biografi Cinta Duka. Lagu popular lain hasil ciptaannya adalah Hanya Satu Persinggahan, nyanyian Ika Matra, Antara Sutra dan Bulan, nyanyian Dhamma Sutra, Itulah Cintaku, nyanyian Ilusi, Di Badai Asmara, nyanyian Sera, Khazanah dari Malaya, nyanyian Ayati Taswib dan banyak lagi. Sepanjang karirnya juga, arwah pernah bertugas dengan syarikat rakaman ambang klasik, iaitu anak syarikat TV3. Jenazah Allahyarham disemadikan di kampung halamannya di Tanah Perkuburan Islam Tijau, Kemaman, Terengganu. Komposer A. Ali atau nama sebenar, A. Ali atau Hamdan Atan yang berusia 71 tahun, meninggal dunia ketika dalam tidur di kediamannya di Kajang pada tanggal 21 November 2020. Menurut anaknya, arwah bapanya tidak mempunyai masalah kesihatan kronik dan pemergiannya sangat mengejutkan. Namun, ajalnya sudah sampai dan Allah lebih menyayanginya. Selepas arwah dibawa ke hospital, doktor beritahu jantungnya sudah berhenti lama sebelum menutup mata, katanya. Selain komposer, arwah juga adalah bekas anggota kumpulan kembara bersama Dato' M. Nasir. Sepanjang karya seninya, arwah yang mampu bermain alat muzik seperti gitar, telah menaikkan nama penyanyi Zaitun Samion menerusi lagu Menaruh Harapan yang memenangi juara lagu 1987. Arwah juga mencipta lagu Diriku Terbelenggu nyanyian Francisca Peter dan Rayuanku dendangan Rohana Jadil yang cukup popular pada era 1980-an. Jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Kantan, Kajang, Selangor, selepas solat Zuhur, pada hari yang sama beliau meninggal dunia.
Komposer yang terkenal dengan lagu irama Malaysia, Datuk Suhaimi Mohammed Sen atau lebih dikenali sebagai Pak Na, meninggal dunia di Batam, Indonesia pada jam 3.02 petang tanggal 25 September 2018 akibat serangan jantung. Berita sedih itu disampaikan oleh anaknya Megat. Allahyarham yang turut mendapat julukan bapa irama Malaysia begitu sinonim sebagai komposer lagu berentak tradisional dan etnik. Pemergian Pak Na adalah satu kehilangan besar kepada industri muzik khususnya karya-karya irama etnik tradisional. Meskipun setelah ketiadaan arwah, karya beliau akan terus hidup. Antara lagu popular ciptaan Pak Na nyanyian Datuk Siti Nurhaliza termasuk Cindai, Ya Maulai, Balkis, Hati Kama, Nirmada dan Badar Sila. Album Ada Dondang nyanyian Noraniza Idris tahun 1997 telah menaikkan nama Pak Na dengan menghasilkan lagu berentak tradisional dan etnik kreatif. Majlis Pak Na sebagai penerbit diteruskan menerusi album masyhur yang turut menampilkan lagu ciptaan Pak Na iaitu Dikir Putri dan Dondang Dendang. Pak Na juga merupakan pencipta lagu nazam berkasih nyanyian syura dan telah berjaya menaikkan nama penyanyi ini hingga melayakannya melangkah ke pentas anugerah juara lagu ke-19. Selain itu, Allahyarham juga adalah pencipta lagu-lagu patriotik seperti Jalur Gemilang, Keranamu Malaysia dan Budi Bahasa Budaya Kita. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang pada 26 September 2018. Komposer terkenal yang juga suami kepada penyanyi Nora Arifin, Johan Nawawi yang berusia 52 tahun, meninggal dunia di sebuah pusat perubatan di Subang Jaya, kira-kira jam 6.30 pagi tanggal 24 Mac 2017 selepas dimasukkan ke sebuah pusat perubatan di Subang Jaya. Allahyarham dibawa ke pusat perubatan berkenaan kerana keadaan kesihatannya kurang mengizinkan. Difahamkan, Allahyarham mula demam sejak pulang dari Jakarta, Indonesia, namun cuba menggagahinya dengan mengambil ubat. Johan Nawawi merupakan penggubah lagu pop dalam industri muzik Malaysia sejak 1980-an lagi. Antara lagu popular ciptaannya seperti Hanya Satu, Desa Tercinta, Naluri dan Samudera nyanyian Nora. Selain itu, arwah juga adalah komposer lagu Jentayu, nyanyian Nora dan Sheila Majid, Akhirnya Kini Pasti, nyanyian Anita Sarawak, Menanti nyanyian Datuk Aisyah dan banyak lagi. Johan boleh bermain alat-alat muzik seperti piano dan gitar dan aktif bermain muzik sejak tahun 1986 lagi. Jenazah Allahyarham dimandikan dan dikafankan di Masjid Kampung Tunku, Subang Jaya dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara selepas solat Jumaat hari yang sama. Komposer tersohor, Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan yang berusia 57 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada jam 2.17 pagi di Hospital Selayang pada tanggal 18 Mac 2016. Sehari sebelum pemergiannya, Allahyarham telah dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di hospital berkenaan kerana serangan angin ahmar, diabetes dan kegagalan buah pinggang dan hanya bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Komposer berpengaruh yang pernah menaikkan nama penyanyi seperti Fauzia Latif, Datuk Siti Nurhaliza, Misha Omar dan Liza Hanin itu dikenali menerusi karyanya yang meraih pengiktirafan termasuk Teratai Layu di Tasikmadu, Jerat Percintaan, Bunga-Bunga Cinta serta Puncak Kasih. Antara lagu lain ciptaannya adalah Sinaran, nyanyian Sheila Majid, Janji Manismu, nyanyian Datuk Aisyah, Di Persimpangan Dilema, nyanyian Nora dan banyak lagi. Sumbangan besarnya dalam industri hiburan melayakan arwah menerima pengiktirafan Anugerah Wirama pada Anugerah Industri Muzik EIM ke-17 pada tahun 2010. Jenazah Allahyarham telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Ramal Dalam, Kajan, Selangor. Penulis lirik terkenal yang juga pelakon, Rosli Khamis atau lebih dikenali sebagai Lolok yang berusia 50 tahun, meninggal dunia pada jam 1.37 tengah hari tanggal 30 Januari 2008 di Hospital Pakar Damansara selepas menjalani pembedahan di kepala. Arwah dilaporkan koma akibat pendarahan dalam otak. Pada mulanya,
keadaan arwah menunjukkan tanda positif apabila beliau ketika itu sudah mampu bernafas sendiri tanpa bantuan alat pernafasan. Namun, sewaktu beberapa rakan artis melawatnya, jururawat bertanggungjawab menjaganya memberitahu keadaannya agak kritikal. Malaysia telah kehilangan seorang penulis lirik berbakat dan pelakon yang begitu prolifik dalam menghasilkan karya dan sentiasa menampilkan lakonan yang unik. Sejak tahun 1990-an, beliau menjadi penulis lirik eksklusif di syarikat rakaman Nuncai Emas milik M. Nasir dan telah menghasilkan sehingga 500 buah lirik lagu. Antara lirik lagu beliau yang pernah popular adalah Di Ambang Wati, Bazuka Penaka, No Nilam Sari, Asli dan Tulus, Laila Namamu Teratas, Gemuruh, Gazau Untuk Rabia, Menteres Semerah Padi, Tita Penyu, Lauku Cukup Masin, Kasih Latifah, dan banyak lagi. Beliau pernah mendapat anugerah khas dalam Anugerah Planet Music 2007 di tanah kelahirannya atas sumbangan beliau yang berjasa dalam industri seni. Selain menulis lirik untuk penyanyi popular dan menulis skrip, Lolok juga pernah berlakon dalam filem seperti Man Laksa dan Zombie Kampung Pisang. Jenazahnya telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Baru Sungai Buloh, Seksyen U20, Shah Alam, Selangor selepas solat asar pada hari beliau meninggal dunia. Jadi, buat insan-insan seni yang telah kembali ke rahmatullah ini, jasa dan sumbangan anda dalam bidang seni sangat besar dan tak ternilai bandingannya. Jika tiada yang lama, maka tiadalah juga karya-karya baru sampai ke hari ini. Walaupun Allahyarham sudah tiada, namun lagu hasil karya mereka tetap segar dalam ingatan seluruh peminat-peminat muzik walau di mana sahaja berada. Mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat arwah yang sudah pergi ini. Semoga roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh dan diterima segala amal kebaikan di dunia. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.